tertera di dalam kertas pindaan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Pendang sekarang ini terbuka untuk dibahas. Yang Berhormat Batu. Ya, terima kasih. Saya bangun bahas untuk menyokong pindaan ini adalah dari pandangan saya ini adalah konsisten dengan sebarang pengambilan statement dalam tahanan, dalam prosedur polis yang kita dipanggil dengan izin caution statement sebelum satu rakaman cakapan oleh seseorang OKT, orang yang disyaki ini, dirakam percakapan mereka, pegawai polis yang menyiasat itu, IO, akan memberi caution statement yang menyatakan cakapan ini adalah secara sukarela dan sebarang cakapan ini dirakam boleh digunakan dalam mahkamah. Ini adalah satu pindaan yang konsisten dengan perkara ini. Sampel DNA ini mempunyai implikasi yang lebih luas daripada cakapan. Perakaman cakapan itu kita sudah ada caution statement dari pihak polis. Tidak salah kalau dalam penggunaan pengambilan DNA ini kita juga konsisten juga memaktubkan bahawa hak seseorang yang disyaki ini, yang ditahan ini dapat dilindung dalam perkara ini. Terima kasih. Yang Berhormat Macang selepas itu Menteri menjawab. Betul. Ya, Mengurusi, terima kasih. Saya juga bangun untuk menyokong Pendang dan mengukuhkan lagi penghujahan sahabat saya dari Batu berkenaan dengan klausa 13. Bahkan saya mohon mencadangkan bukan hanya soal memberikan caution statement, tapi juga bila perlu sebenarnya standard untuk mendapatkan sampel itu sehingga kepada tahap mendapatkan dulu DNA warrant daripada Hakim Mahkamah Tinggi melalui maklumat yang diambil secara bersumpah, bagi memastikan bahawa ianya tidak akan mengundang sebarang kecurigaan. Hanya jika sekiranya proses-proses seperti itu diberikan jaminan, barulah perjalanan klausa 13 ini betul-betul akan dapat memenuhi maksud dan tujuannya, iaitulah apabila seseorang yang ditangkap dan pihak berkuasa mempunyai sebab dan alasan yang munasabah untuk mengesyakinya atau reasonably suspected bahawa dia sebenarnya terbabit atau terlibat atau sebarang bukti yang berkaitan dengannya itu telah disahkan oleh pakar forensik DNA misalnya untuk membabitkan. Kemudian proses mendapatkan warrant daripada mahkamah dilaksanakan, dan apabila DNA warrant itu telah diperolehi melalui proses-proses ini, barulah pengambilan sampel bukan intim ini dilaksanakan. Dengan cara itu saya berpendapat bahawa ada munasabahnya dan logiknya untuk pindaan ini diberikan pertimbangan oleh pihak kerajaan melalui jawapan Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Datuk Musi. Sehubungan dengan cadangan yang dibuat oleh YB Pendang, ianya adalah berkaitan dengan prosedur yang mana kementerian akan mengambil makluman tentang cadangan-cadangan ini apabila peraturan-peraturan di bawah pasal 26 dibuat nanti sebagai makluman buat masa ini. Ali, dah habis dah Yang Berhormat. Dah habis dah. Mustahak sangat untuk saya akan rakamkan perkara ini. Yang Antara habis, perkara Timbalan Menteri, mesti boleh ya? dah jawab dah Yang Berhormat, dah habis dah. Tidak, saya nak rakamkan perkara ini untuk Timbalan Menteri. Perhatikan. Ya? Kalau saya boleh teruskan sikit. Terima kasih Pengurusi dan juga Timbalan Menteri. Dalam perkara ini saya kira yang melatar belakangi perhitungan cadangan yang dibuat oleh Pendang adalah persoalan pengambilan sampel, dan bukan hanya dari sudut pengambilan dan storage-nya, tapi yang paling penting adalah the chain of custody-nya. Itu bahasa yang penting dalam best practice
ya, medical laboratory, kalau perkara itu dapat diperhatikan supaya persoalan abuse dan persoalan penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan sampling ini dapat dielakkan, ya. Jadi chain of custody dalam bidang forensik dan juga dalam di bidang doping science, ya, penyalahgunaan drugs adalah cukup penting, dan perkara itu tidak dihalusi dan dicermati dalam rang undang-undang ini. Jadi kita minta Timbalan Menteri mengambil persoalan ini, chain of custody, sebagai satu prosedur yang cukup penting. Terima kasih. Ni Datuk Pengerusi, apa yang disebutkan oleh YB daripada Kuala Selangor adalah merupakan prosedur yang mana akan ambil maklum, dan tentang untuk pindahan pada hari ini kita tidak bersetuju. Yang berhormat, masalah ialah bahawa pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Pendang seperti dalam Kertas Pindaan hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang tidak bersetuju, pindaan tidak disetujukan. Pindaan disetujukan. Pasal-pasal 13 dan 14 pindaan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Yang Hormat, sambung petang Yang Hormat. Petang. Terima kasih. Yang Hormat, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Mesyuarat